kali ini ya sebenarnya diinspirasikan oleh Hasnul, saudara Hasnul Zaman Saidun, yang mana kita buat kolaborasi lah, two-man show, dan dalam sarana Hasnul untuk mengadakan pameran yang bertajuk Senadi Senafas. Dan ini adalah satu kalau ikutkan karya yang saya pernah hasilkan pada tahun 2004 lah, yang mana bertajuk Nafas pada siri tahun 2004. So kalau kita tengok di belakang ni adalah hasil-hasil karya pada tahun 2004 yang masih saya gunakan lah. So asas pameran ni berasaskan juga pada siri yang 2004 dulu, yang mana nafas ni adalah satu arsha yang merepresentasi kepada keadaan hidup manusia. Itu hayat manusia ini sebab adanya manusia itu hidup dengan bernafas. So sebagai nafas tu tanda kehidupan tu, maka bergeraklah manusia dalam keadaan gerakan yang kalau boleh kita tengok tu dalam yang saya abadikan dalam bentuk seperti gerakan-gerakan tari-tari silat lah. So saya rasa senafas yang pada kali ini, so saya gabungkan balik, saya bawa balik arca-arca yang lama pada tajuk Nafas 2004 tu, tetapi dikombinasikan balik. So dalam nafas tu mungkin dicerita tentang kehidupan, tentang adanya nafas, ada satu elemen tanah, air, api, angin. So angin ni satu elemen yang abstrak, yang mana bila adanya pada manusia, maknanya adanya hidupnya manusia, dan bila hidupnya manusia, bergeraklah manusia. Tetapi dalam kali ini senafas tu dia membawa elaborasi yang lebih sedikit lah, ataupun yang mana gerakan manusia tu bukan sekadar gerakan, tetapi gerakan manusia tu menjurus kepada keperluan ataupun perjalanan hidup manusia tu sendiri. Yang perjalanan hidup manusia tu di dalam keadaan menafasnya, dia akan memilih perjalanan yang baik atau yang buruk. So dalam senafas pameran yang kali ini, so nafas ni arca 2004 ni saya bawa balik sebagai mencerminkan apa dari sifat nafas tu yang menghidupkan manusia dalam keadaan arca-arca yang sentiasa bergerak, dan boleh kata bukan menceritakan tentang manusia ni hidupnya, hayat manusia tu, maka tandanya adalah gerakan-gerakan, tapi gerakannya bukan sekadar gerak yang hakikat jasmani saja, maka geraknya adalah dari segi perbuatannya, antara perbuatannya berbentuk kebatinan, berbentuk bersifat daripada kerohaniannya, ataupun pekerjaannya yang dinilai sama ada baik atau buruknya pekerjaan. So yang itu lebih pentinglah dalam siri kali ini, yang mana saya bawa balik siri nafas. Lepas tu kalau di ujung sebelah sana saya ada satu arca yang saya ambil daripada arca pada tahun 2010, iaitu arca daripada Rhythm of the 21st Century, yang mana arca Rhythm 21st Century itu adalah arca yang boleh dikaitkan dengan akhir zaman, peperangan, kemelut manusia dalam mengharungi dunia ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan membuat kerosakan, dengan menggunakan kekerasan, peperangan. Kalau kita tengoklah arca tu ada peluru yang man-made, manusia yang menciptakan kemusnahan melalui penggunaan senjata, dan juga yang asas saya gunakan itu shrapnel daripada, kalau lihat taburan arca-arca di atas lantai itu, yang mana saya gunakan dulu pada arca siri Rhythm 21st Century tahun 2010, yang mana dia merupakan sebagaimana serpihan bom daripada peperangan, dan saya susunkan balik di dalam di atas lantai ni sebagai membawa manusia di antara itulah satu hidup, satu manusia membawa kemusnahan. So nafas tu satu keadaan kehidupan yang Allah hidupkan manusia dengan bernafas, dan dalam kehidupan tu manusia memilih antara kebaikan dan antara keburukan, dan itu antara dua nilai, dua perkara yang amat penting dalam perjalanan manusia, yang mana manusia memilih dua perkara ini. Membuat apa saja pun maka boleh dikaitkan dengan membuat baik atau membuat kerosakan, membuat baik atau membuat buruk. So itu asas. Tapi di gabungan boleh nak bangun boleh.
Okey, tapi untuk kali ni, so 3 arca ni merupakan 3 arca yang boleh katakan nak mengaitkan balik lah dalam keseluruhan penceritaan. Arca Nafas Lama 2004, Arca Radio 21st Century. Tapi centerpiece ni adalah satu arca, 3 arca yang saya jadikan sebagai membawa kepada intipati, menghubungkan balik daripada kisah tentang hidup tu, iaitu Siri Nafas tu, dan juga Radio 21st Century. Satu keadaan yang pergerakan yang lemah lembut, gemalai, tapi satu keadaan yang keras dengan peluru, dengan serpihan besi-besi perang. So 3 ni saya membawa balik seperti satu subject matter. Saya gunakan image-image yang menghubungkan balik. So semuanya adalah berkisar tentang perjalanan manusia. So image yang tepi ni saya gunakan dalam pembuatan arca ni adalah image yang nampak seperti manusia yang sebenarnya bergerak, tetapi dalam arca ni dia lebih nampak kepada satu pergelutan, yang mana arca figura tu digunakan dengan besi-besi, pintalan besi yang bolehkan nampak dia punya intense, dia punya macam belitan yang amat fleksibel, tetapi amat rumit dalam kehidupan. So saya menceritakan tentang manusia itu sendiri dan perjalanan manusia yang jasmani ini, tapi di sebelah ujung sebelah sini pula bentuk naga, makna perjalanan manusia jasmaninya. Dan ini naga ni saya ambil pada simbol perjalanan, daripada satu image yang boleh dikaitkan dengan alam-alam kegaiban, alam-alam kebatinan, dan juga perjalanan boleh dikatakan ibaratnya macam perjalanan perjalanan dewa-dewa, perjalanan alam gaib. Dan hakikatnya manusia ni tak terlepas dalam perjalanan kehidupan ni, bukan sahaja perjalanan kehidupan yang jasmaninya, tetapi tetap dia perlu menempuh perjalanan alam gaib atau keyakinan, kepercayaannya, dan juga apa yang dia hadapi pada keadaan zahir dan keadaan batin, pada hatinya, untuk melalui satu proses perjalanan kehidupan. So saya rasa image yang naga ni saya representkan sebagai satu image yang boleh membawa balik kepada satu simbol, kepada satu perjalanan yang bersifat kegaiban, sifat kebatinan, sifat kepada satu kehidupan yang di bawah sedar, di bawah kepada melepasi kepada akal fikiran. Tapi banyak digunakan dalam simbol-simbol dan juga dalam simbol yang mana dalam simbol alam Melayu, naga, dalam semua simbol bangsa ada penggunaan naga. Dan dalam kerajaan-kerajaan pun ada jata-jata, ada lambang-lambang naga. So saya rasa ini saya bawa balik sebagai satu lambang yang membawa kepada yang sana tadi, figura perjalanan manusia jasmaninya, dan hakikatnya manusia juga perlu menempuhi kepada jalan atau kebatinan, atau macam ibarat perjalanan dewa-dewa atau perjalanan ke alam kegaiban. Dan di tengah ni sifat gunung tadi, iaitu gunung ni satu simbol yang saya gunakan sebagai satu simbol perjalanan hakikat manusia itu dalam perjalanan untuk mencapai ke puncak. Perjalanan ni ibarat pendakian lah. So perjalanan hidup ni ibarat pendakian. So kita ni adalah orang yang sedang mendaki gunung untuk mencapai ke puncak ni dengan penuh rintangan, cabaran, ujian, dan untuk mencapai ke puncak gunung adalah mencapai hierarki yang tertinggi dalam perjalanan kehidupan manusia itu sendirilah. So orang yang akan sampai ke gunung ni juga perlu menjalani perjalanan atas perjalanan yang jasmaninya dan juga kerohaniannya lah, untuk mencapai matlamat dalam perjalanan hidup ni sebenarnya. So itu boleh dikatakan keseluruhan pameran ni yang boleh dikaitkan dengan siri senafas lah. So dia tentang perjalanan, hakikat perjalanan manusia itu sendiri dalam keadaan nafas yang diberi. Selagi kita bernafas, selagi kita diberi nafas tu, makna diberi peluang dalam menjalani kehidupan tu untuk mencari nilai sama ada baik, sama ada buruk. Itu pilihan kita, dan itulah menentukan tentang apa yang kita akan hadapi lah dalam kejayaan hidup ataupun di sebaliknya. So itu dalam series senafas kali ini lah yang boleh katakan menjadi satu penceritaan, dan juga boleh
menghubungkan baliklah itu perjalanan pengarcaan saya tahun 2004, tahun 2010 dan arca sekarang, yang mana hakikatnya kesemua ni juga merupakan satu jalan cerita yang boleh dikaitkan dalam satu perjalanan, dan hakikat semua perjalanan ini adalah perjalanan saya yang bernafas yang sedang mengalami perjalanan dan juga perjuangan diri saya sebagai orang yang bernafas yang sedang hidup dalam perjuangan. Terima kasih.